masak apa tu? Yang mana suka sangat makan ayam balado tu, korang kena try pula resepi yang satu ni, iaitu ayam cili santan. Confirm jatuh cinta. Semula kita gaulkan ayam bersama serbuk kunyit dan garam sampailah ia rata sekata. Lepas tu kita boleh gorengkan dengan separuh masa dan kita toastkan. Untuk bahan kisar kita masukkan bawang besar, bawang putih, kunyit hidup, cili padi dan kita kisarkan kasar je. Lebih kurang macam ni. Lepas tu kita boleh tumiskan dalam minyak yang panas bersama dengan serai sudah diketuk. Tumiskan sampai pecah minyak, masukkan asam keping, isian daun limau, untukkan air bau, sedikit air dan kita sambung tumis untuk seketika. Rasakan dengan garam dan nisang keret ataupun gula. Lepas tu kita masukkan ayam yang kita goreng tadi. Santan pekat, sedikit air, kita masukkan isian daun kunyit, gaulkan sampai air sebati dan masakkan ayam tu sampai betul-betul masak dan kuah jadi pekat macam ni. And then boleh tutup api dan makanan siap untuk dihidangkan. Sialan menu kita hari ni ayam cili santan yang berlemak. Makan dengan nasi yang panas memang sedap. Rasa dia memang balance, ada rasa pedas, masam, masin, berlemak, memang kena. Dia macam masak cili api tapi version pekat macam tu. Lepas tu kat hujung tu ada rasa macam makan rendang pun ada. Ni makan dengan pulut kuning pun boleh. Untuk lebih lagi banyak resepi boleh follow, like, repost dan komen. Jom makan!